kita pergi mengundi. Semua orang baru sibuk nak keluar rumah sebab tadi dekat sini hujan lebat. Jadi jalan jam. Kiri kanan depan belakang semua jam. Ada masa lebih kurang 1 jam nak sampai ke destinasi sebab jalan jam. Akhirnya telah tiba ke Pekan Denas. Nak sampaikan ke tempat mengundi kita lebih kurang 1 jam lebih lagi. Tak sempat ke tidak. Jam weh. Alhamdulillah akhirnya sampai 1 jam lebih. Ya Allah, tak pernah aku balik kampung sejauh ini ya. Jam punya pasal. Pasal kita balik kampung 1 jam lebih. Kita nak buat mengundi. Sekejap kita jadikan barang-barang dahulu. IC. Dan sleep. Nampak tak? Dah sampai dah ke sekolah lama saya. Ini sekolah lama saya ya. Ya. Ini sebab kenapa saya tidak mahu tukar alamat mengundi. Saya mahu undi di sini. Dulu rumah saya tanah merah, sekarang sudah tar. Rumahku syurgaku. Ada tak Abah? Abah ada tak? Abah. Ye, ada. Okeylah, bye. Saya nak jumpa bapak saya. Bapak saya tak ada. Jadi saya nak tengok apa ada. Durian. Kita makan dulu lah. Sebentar tunggu abah balik. Jangan tanya sokong apa guys. Tengok baju dah tahu. Kalau tinggi lah. Lepas tu ni dah tak boleh panjat. Dulu kat sini adik saya bersanding. Saya tak dapat bersanding kat sini. Tapi tak apalah. Alhamdulillah anak dapat. Oh ya Allah, lama kau tak berbuah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan merajuk lagi. Musim dia datang. Musim dia datang lagi. Suadi dan ayam. Bapak suka tanam pokok, anak. Makan dia apa yang ada kat pokok. Ya Allah, banyaknya pokok bapak aku. Buat apa? Ni aku rasa baru ni. Dah lama. Dan ni. Tengok pasunya baru lagi ni. Tu. Kenapa 86? Kenapa 86? Kenapa tak 87? Tapi taklah, orangnya pun dah tak ada. Jangan cemburu. Astagfirullahaladzim. Kalau datang sini kita berwangi je, memang rezeki korang lah. Biarpun nombok tak ada. Kita cakap nak makan, dia terus petik. Alah, sweetnya bapak kita. Kalau pula pijak, semua serba hitam. Nampak nyamuk. Nampak besar gila pak. Besar gila weh. Ini kalau duit kau. Nyamuk ni pun. Okey, jom kita balik. Suami dah menunggu. Inilah hasil kita balik mengundi hari ni. Let's go. Macam biasa, kalau balik Pontian hari Sabtu, tak salah kalau tak pergi pasar malam kan. So kita beli apa Kemal? Spaghetti bolognese. Tak tahulah. Kenal makan spaghetti bolognese. Lepas tu ada beli apa? Kentang, wedges. Tapi kita beli apa? Tongkeng. Perling sudah.